Ya, Ulu Terengganu. Boleh, terima kasih. Terima kasih Ketua. Setuju tak Tegara bahawa kerana pemusatan Perdana Menteri dengan Menteri Kewangan lah, maka terjadinya tragedi satu NDB, wang NDB di Malaysia. Setuju? Apa komen Tegara? Terima kasih. Saya ni sampai sekarang memang tak percaya 1MDB ni satu malapetaka pada negara. Ini saya jawapan seperibadi saya. Dia adalah satu kejelikitan persepsi yang dibentuk dan sebagainya. Kalau diuruskan betul-betul, semuanya hendak memacu perkara itu dengan baik, dia akan jadi baik. Tetapi 1MDB bukan kerana pemusatan kuasa. 1MDB kerana terlalu baik untuk melakukan kepada rakyat. Di bawah MDB itu pun berlaku ada banyak perkara lah. 1MDB ni One Malaysia Development. Berhad. Tapi di bawah flag One Malaysia tu, Datuk Speaker, ada banyak benda baik. Ini saya dah tulis tadi dah. Kedai Rakyat Satu Malaysia dah tak ada dah sekarang. Klinik Rakyat Satu Malaysia dah tak ada dah sekarang. Bantuan Rakyat Satu Malaysia yang banyak itu dah tak ada dah sekarang. Jadi kalau kita nak sebutkan tu, banyaklah. Ulu Terengganu. Biarlah saya teruskan kepada perbahasan ni. Daripada kita berlalu-lalutan tentang perkara-perkara yang lalu. Kita nak melihat ke hadapan.